Tapi sebelum tu Sherry nak ingatkan, jangan lupa untuk pakai jaket keselamatan ni ketat-ketat dan kemudian pastikan pakai mask ni dengan betul. Kalau nampak macam tak berapa jernih tu kan, cara dia mudah je. Korang kocakkan dekat dalam air ni dan kemudian korang angkat. Kan dah jernih tu, barulah boleh nampak anak-anak ikan dekat bawah tu. Tak sabarnya. Wait for me, I'm going to jump. Wow, ada pelbagai warna dan pelbagai bentuk ikan yang Sherry nampak kat dalam ni. Memang cantik gila. Jinak-jinak pula tu. Jangan bergaduh-gaduh ya anak-anak ikan semua. Alah, comel. Cantiknya warna dan corak ikan ni. Kalau buat baju batik pun lawa juga. Yang ini pun cantik juga. Kenapalah Sherry asyik fikir pasal baju ni? Mungkin pasal warna-warna dia yang pop kot. Memang cantik ciptaan Allah. Terpegun Sherry. Alah, comelnya yang kuning ni. Macam nak bawa balik bela pula kat rumah. Yang ini pun cantik juga. Warna dan corak badannya. Lepas ni corak baju Sherry semua ilham daripada ikan-ikan ni. Nantikan koleksi pakaian dari laut oleh Sherry Al-Haddad. Yang kembang dengan penuh bangga ni orang panggil lionfish. Adalah sikit macam singa. Aduh, takutnya. Yang ini pula sejenis belut laut. Ini macam ikan jerung je. Anak jerung ke ikan jerung? Kita jauh sikit lah ya. Yang ini nampak macam udang. Yang ini nampak macam batu. Tapi sebenarnya jenis ikan juga. Yang ni pula, besar ya kontak lens dia. Biru lagi. Depan ni nampak macam sotong. Ya ke? Tapi bukan sejenis sotong. Pertama kali Sherry tengok ni. Alah, comelnya. Ada ular? Takut. Tengok je boleh lah. Tapi janganlah datang dekat-dekat. Jauh. Syuk. Yang ini pula pelbagai bentuk kora yang ada. Ada yang macam kipas, ada yang macam telur, ada juga yang macam bunga kat rumah Mak Sherry. Yang ini macam ranting kayu pun ada. Kalau korang nak tahu, ikan-ikan ini mendapat makanan dari kora-kora ni lah. Jadi sebab itu pentingnya untuk kita jaga kora-kora ni. Pasal bila kora ni dah mati, akan ambil masa berpuluh tahun untuk dia hidup semula. Kesian ikan-ikan tu nanti tak ada makanan. Yang ini pula ikan yang paling famous dekat sini. Maklumlah dah berapa banyak movie yang dia keluar kat wayang. Finding Nemo. Memang comel lah ikan Nemo ni. Lepas tu dia suka pula main sembunyi-sembunyi. Nak suruh Sherry carilah tu. Nanti filem baru dah ada. Jangan lupa untuk panggil Sherry berlakon sekali tau. Sherry pun nak popular seantero dunia juga. Aktiviti snorkeling ni memang sangat popular di Pulau Perhentian. Kira kalau siapa datang sini memang rugilah kalau tak snorkeling. Dah macam duduk dalam akuarium besar dah. Cantik sungguh. Dapat pun jumpa penyu. Bukan seekor, tapi 2 ekor. Dekat-dekat je dengan Sherry. Mesti mak penyu ni tahu dapat masuk TV kan? Itu yang beria berenang depan kita. Maklumlah, penyu kan maskot untuk negeri Terengganu ni. Kita bagi love sikit lah kat penyu ni. Senang je nampak dia berenang kan? Agak-agaknya berapa puluh tahun lah umur penyu ni kan?
macam ikan. Macam Ikan Nemo ada baby shark, baby shark, lepas tu ada penyu juga. Kalau korang datang Pulau Perhentian ni tapi tak snorkeling, memang korang rugi.